Silakan duduk. Dulu orang yang culik adikku King Ize sudah ditemukan. Kakak Ching, orangnya sudah ditemukan. Bawa dia masuk. Kakak Ching, aku bersalah. Aku bukan manusia. Aku memang bukan manusia. Dulu, aku tak tahu dia adik kecil keluarga Ching. Kalau tahu adikmu, 100 nyali pun takkan ku berani. Kakak Ching, lepaskan aku. Kakak Ching, jangan. Kakak Ching, jangan, tak berani lagi. Kerana dulu kau hancurkan adikku? Bawa dia pergi. Masukkan kepalanya ke dalam beg sampah penuh tikus. Aku nak tikus menggerogoti seluruh wajahnya. Kakak Ching, kasihanilah Kakak Ching. Kakak Ching. Halo sayang, kakak rindu sangat. Kakak, selamat atas perkahwinanmu. Adik doakan kakak dan abang ipar kekal bahagia. Terima kasih sayang. Baru sampai lusa? Baiklah, kakak tunggu. Nanti ada kejutan. Baik. Esok aku akan muncul depan kakak, beri kejutan padanya. Sayang akhirnya pulang. Kali ini tak mau berpisah lagi. Tahniah Kakak Ching. Tahniah Kak Ching. Selamat jalan Tuan Muda. Sampaikan arahan. Kota Jiangcheng siaga 1. Semua anggota kumpulan. Kumpulkan segera. Suruh mereka ke lapangan terbang lusa. Untuk sambut, Tuan Muda pulang. Faham, Kak Ching. Saya sampaikan sekarang. Tunggu. Saya juga nak buat jamuan. Di surga dunia 3 hari, biar semua elit kota Jiangcheng tahu. Kali ini, untuk adik saya, jamuan kepulangan, suruh mereka wajib hadir semua. Kak Ching, cara begini nampak macam terlalu besar. Kalau elit sosial tu tak datang. Mereka, kenapa tak nak datang? Adakah King Yi tak kuat angkat pisau? Atau mereka hidup terlalu selesa? Kak Ching, dengar dulu, bukan macam tu. Maksud awak, adik saya tak layak dapat sambutan begini? Tahun umur 10, jika bukan adik saya naik kereta Wulaugo ganti saya pasti sudah mati. Segala yang saya miliki sekarang, semua milik adik saya. Kalau ada yang pandang rendah padanya, bererti pandang rendah pada saya. Lagi sekali pandang rendah. Keluarga Ching keluar. Kakak Ching, maafkanlah saya Kakak Ching. Mulai sekarang, sesiapa pun cuba bulikan adik lelaki saya akan hantar dia jumpa Yama. Ya Kakak Ching. Cukup pergi ke surga dunia tempah jamuan. Telefon Abang Ming. Halo, apa sudah jumpa? Baik, kawal rapi villa itu. Kalau lelaki muda itu keluar, beritahu saya serta-merta. Lelaki muda, berani goda Yi, saya akan buat awak bayar harga. Paman Li tengok. Akhirnya sampai rumah luar negara bagus mana pun,
Tak sama seperti dengan kakak di bandar yang sama. Ini hiasan ini terlalu mewah. Awak pasti tak salah pintu kakak awak begitu kaya. Paman Lee, jangan risaulah. Ini betul-betul kakak saya bagi. Selepas ini, awak tinggal sini dengan selesa. Paman Lee, bertahun-tahun di luar negara, terima kasih jaga saya. Jangan risau, memandangkan dah sampai Kota Jiangcheng, saya pasti anggap awak macam bapa, saya jaga. Budak baik. Bunyi apa tu? Ada orang datang ke sini? Saya pergi tengok. Rupa-rupanya awak lelaki yang disimpan Ching Yi. Rupa-rupanya awak lelaki yang disimpan Ching Yi. Siapa berani awak goda wanita Abang Ming? Tak nak hidup lagi? Ini rumah kami, awak keluar. Pak Tua, saya belum cari awak. Awak dah datang sendiri. Saya ini sejak kecil hormat orang tua. Awak semua layan Encik Tua ini dulu, longgarkan tulang otot. Kalau tak nak mati, bawa orang awak keluar. Lelaki muda, besar cakapnya. Serang. Wakil nak buat apa? Awak tahu siapa saya? Awak lelaki tipu Yi beli villa untuk awak. Dah tahu kami nak kahwin, sekarang nak campur tangan. Walaupun tak berjaya, boleh hidup bergantung. Mari. Awak semua berani sangat. Siang hari terang bunuh orang terang-terangan. Ada undang-undang? Abang Ming saya. Di Kota Jiangcheng, dialah raja. Hari ini, aku akan balas dendam untuk Abang Ming. Lepaskan aku. Berani kamu sentuh aku, kakak takkan lepaskan kamu. Kamu ini hanya lelaki penghisap wanita. Tak tahu raja besar dan kecil, hari ini, untuk Abang Ming, aku lumpuhkan kamu berdua. Kamu berani layan aku begini. Tak takut kakak tahu? Kakakmu? Tahu tak isteriku siapa? Isteriku. Dialah kuasa Kota Jiangcheng. Salahkan diri sendiri. Beri aku topi hijau. Abang Ming, tolong lepaskan kami. J, belajar di luar negara selalu. Yi yang kau sebut, kami langsung tak kenal. Antara ini, ada salah faham? Salah faham? Salah faham apalah? Aku dah siasat. Villa ini, Yi beli untuk lelaki ini. Bukan lelaki biasa. Villa ini, kakak yang berikan. Kakakmu? Kakakmu? Maksud kau? Kau adik Ching Yi? Ching Yi Ze. Ya? Kakak aku Ching Yi. Aku adalah Ching Yi. Dia Ching Yi Ze? Kamu tak percaya aku adik Ching Yi? Yang Master dan bos kami kembar naga dan Phoenix. Lihat muka kamu, manalah sama dengan Yang Master. Akui sahajalah, kamu cuma anak lelaki yang dijaga bos kami di luar negara. Abang Ming boleh kurangkan sakit badan kamu. Kesilapan kamu ialah tak sepatutnya memalsukan adik Yi. Yi kami paling sayangkan adiknya. Sebagai menantu pun saya tak berani ganggu adiknya dengan mudah. Berani sungguh kamu palsukan dia. Tak takut Yi koyakkan kamu? Mari, kapak. Saya hari ini ganti Yi potong tangan dan kaki kamu. Kakak Ching, semua orang sudah berkumpul di luar gudang. Kalau begitu kita bersedia berangkat. Kakak Ching, tak baik. Ada hal. Gelisah sangat, tak elok. Langit belum runtuh. Kakak Ching, tak baik. Hal besar. Villa yang dibeli untuk Yang Master ada hal. Ulang sekali.
Mana berlaku? Villa yang dibeli untuk Young Master ada hal. Villa ini saya beli untuk Yize. Sesiapa yang berani ganggu saya sekarang, saya akan halau dia dari Jiang Cheng. Kak Ching, villa ini adalah kakak beli untuk Young Master. Sekarang villa ada masalah. Mungkinkah ada orang berniat jahat mengincar Young Master? Young Master selama ini di luar negara tak pernah muncul. Mungkinkah sesetengah orang sengaja meniru identiti Young Master untuk menipu? Mari pergi ke villa. Saya nak tengok di dalam villa apa sebenarnya berlaku. Lihatlah takutnya kau. Kau pun berani tiru adik Yiyi? Kau layak ke? Berikan mereka layanan. Baik. Jika mati, saya yang tanggung. Jika kakak saya tahu, dia tak akan lepaskan kalian. Diamlah budak degil mulut. Nak tunggu apa? Serang. Paman Li, Paman Li, Paman Li. Haji, kalau bukan kau selamatkan nyawa saya di luar negara, saya dah mati di sana. Abang, ini gambar dia dengan ketua. Dialah Young Master. Ini telefon kau. Gambar ini jelas diedit awal. Kata laluan telefon 965427. Buka dan lihat. Rekod chat aku dengan kakak aku, baru tahu betul ke tak. Abang Ming, nama simpanan ini dia simpan ketua sebagai kakak. Aku nak cakap dekat korang. Ini memang cara. Lelaki muda selalu guna. Panggil orang lain kakak. Baru boleh bergantung pada wanita kaya. Apa? Yi panggil kau sayang. Dia kata lepas ni, tak akan berpisah lagi. Kenapa dia buat macam ni pada aku? Anggap aku apa? Abang Ming, kalau tak tenang, periksa lagi. Ketua, tapi sangat sayang. Young Master ni, kalau dia betul-betul, kita semua mesti mati. Kalau tak yakin, periksa dokumen dia. Semua boleh palsu. Tapi kad pengenalan tak boleh. Berani palsukan adik Yiyi, adik lelaki. Kau dah mati. Abang Ming, kalau periksa keluar, dia memang penipu. Mereka berdua mesti mati. Cari. Kalau serahkan penipu ni, hadiah pada Yize. Biar Yiyi tahu, lelaki muda dia jaga. Berani palsukan identiti Yize. Lepas tu aku, tak perlu risau lagi. Yiyi akan jaga lelaki muda. Budak, bila aku serahkan kau kepada Yiyi, kau akan tahu erti hidup lebih sengsara daripada mati. Aku ulang sekali lagi, akulah King Yize. Abang sudah jumpa. Dia bernama Chen Jie. Sudah disahkan. Dia memang penipu. Kerja rumah pun tak buat baik. Tuan muda bukan pergi ke negara Y, tapi ke negara H. Sayang, pendaftaran rumah tangga, sudah aku pindah ke rumah nenek. Nama pun sudah ditukar. Kakak banyak musuh, kau di luar sana, jaga diri baik-baik. Jangan risau kak, aku pasti jaga diri. Kau di dalam negara, jaga diri juga. Bila selesai pengajian, aku akan balik. Temankan kau selamanya. Kakak risau tentang keselamatan aku. Untuk lindungi aku, dia sembunyikan daripada semua orang tempat aku sebenarnya pergi. Budak, bukti sudah kukuh. Adik Yi pergi ke negara H. Maklumat dalam kad pengenalan kau semua tak sepadan. Chen Jie. Perkara di sini tak dapat disembunyikan daripada kakak aku. Bila kakak aku sampai, aku pasti buat kau semua mati tanpa kubur. Budak, bukti dah kukuh, kau degil lagi. Pukul dia, kalau dia mati, saya tanggung.
Haji budak baik. Dia bukannya jahat. Degil macam itik mati. Bukti dah ada, hari ini saya nak kau bayar harga setimpal. Kakak saya Ching Yi, kalau dia tahu kau hinakan saya, kau pasti mati tak ada kubur. Hahaha. Budak ni sangat degil. Saya tunang ratu neraka, kota Jiangcheng bawah tanah. Kau fikir, dalam hatinya kau lebih penting atau saya? Walaupun kau nak kahwin, apa lagi? Kau ingat kau boleh buat sesuka hati? Betul. Hari ini, walaupun saya hancurkan kau, Yi Yi tak marah saya. Sebab kau palsukan adik kesayangan Yi Yi. Serang. Serang. Haji, cepat lari, cepat lari. Pak Tua, Paman Li. Ming Zedong berdebah, ada apa dengan saya sahaja. Paman Li dah tua, tak larut dipukul. Saya nak pukul juga. Ming Zedong, jangan sentuh Paman Li lagi. Saya buat kau kuburkan seluruh keluargamu. Hahaha. Kuburkan seluruh keluargamu. Baguslah. Maka aku nak tengok. Hari ini aku bunuh Pak Tua ni. Macam mana nak kuburkan seluruh keluargaku? Abang Ming, aku si lelaki muda ni. Tolonglah, lepaskan Paman Li. Apa-apa pun, serang aku je. Mengaku lelaki muda rupanya. Tangkap tangan kotor kau. Lepas dari badan aku. Jijik aku. Kalau nak lepaskan Pak Tua ni, boleh juga. Mari. Tundukkan kepala beberapa kali. Kalau aku seronok, aku lepaskan dia. Tunduk. tunduklah. Cepat tunduk. Tunduk cepat. Tunduk. Tunduk. Cepat tunduk. Tak nak tunduk, aku pukul ni. Aku betul-betul pukul ni. Woi, Aku nak tengok, siapa berani buat kacau di kawasan aku? Abang Ming ada masalah. Kakak Ching dia. Dia nak datang ni. Dah hampir sampai pintu. Abang, macam mana? Kakak, tolong aku. Kakak, tolong aku. bawa dua-dua ke bilik bawah tanah. Kalau Yi Yi nampak, boleh jadi kacau. Cepat. Woi, Yi Yi, kamu datang buat apa? Ming Zedong, orang yang palsukan. Adik aku mana? Siapa? Tiada sesiapa. Fikir baik-baik sebelum jawab. Awak faham, bila melibatkan adik saya tidak ada banyak sabar. Yi Yi sudah tahu apa saya buat. Tidak boleh. Saya pasti tak serahkan dia. Aduh. Sayang, selalu kata awak sayang saya. Kenapa pula bawa lelaki lain nak sakitkan hati saya? Mengarut. Saya tanya kali terakhir, mana orang yang palsukan Yize? Orang. Kak Ching, orang sudah jumpa. Paman Li, jangan sampai apa-apa Paman Li. Kenapa Kak Ching datang? Sebab kau. Hari ini saya habiskan kau. Bela Abang Ming. Tadi berani sangat. Masih berani? Yi Yi, dengar dulu. Tiada orang di bawah. Percaya saya. Jauh sini.
Banyak habuk, jangan pergi. Saya suruh jauh sini. Ye. Kalau berani, bunuh saya. Kalau tak, saya tak lepaskan kau. Baik. Saya penuhi permintaan kau. Jangan. 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 Yiyi, tiada apa-apa di dalam sini. Percayalah saya. Lihat sini. Habuk di mana-mana. Mana ada bayang manusia. Mari kita naik. Jangan-jangan saya terlalu sensitif? Alamak, sini terlalu kotor. Naiklah. Yiyi. Mungkinkah orang yang meniru Yize itu benar-benar ada sayap lalu terbang pergi? Mungkin. Dia tahu awak datang, jadi dia dah lari awal-awal. Lagipun, kedudukan Yize dalam hati awak, seluruh kota Jiangcheng, siapa tak tahu. Jom. Jom. Terlalu kotor. Kak, tolong saya. Kenapa nak masuk lagi ke dalam? Dalam sini, udara tak baik. Mari naik. Naik. Buka pintu. Yiyi, dalam sini tak sesuai dimasuki. Ming Zedong, buka pintu, saya minta. Cepat. Apa yang kamu buat? Kakak Ching, Abang Ming yang arah kami buat. Dia kata orang ini berani meniru Yang Master, kami nak buang dia ke tasik jadi umpan ikan. Pukul orang sampai parah begitu. Kau nak bunuh dia? Aduh, Yiyi, maafkan aku. Waktu tu aku marah sangat jadi member mereka hilang kawalan. Bawa pergi. Aku dah jadi abang. Dia dah sampai? Abang Hu, Kakak Ching dah sampai. Abang Ming suruh kau buang budak ni. Nasib baik budak ni. Bawa keluar. Cepat. Lekas. Long Yi. Kakak Ching, Ada apa? tadi Tadi apa? Cukup. Jangan sebut tadi lagi. Kau segera bawa orang antar ke hospital. sekarang hantar ke hospital. Dan selain aku dan Kakak Ching, sesiapa tak boleh dekati dia. Walaupun menantu pun tak boleh. Ya, Dahu. Cepat bawa budak tu pergi ke gudang. Ingat, jangan biar Yiyi tahu. Faham. Orang dalam kereta tu macam orang angkat kotak di villa. Ini takkan van ni gudang guna khusus hantar bahan. Kenapa dia keluar dari villa? Abang Long, kita pergi mana? Takkan orang palsu yang master sembunyi dalam van tu, ikut van tu. Cek segera. Kereta ini digunakan hari ini di gudang. Ada direkodkan?
Kalau orang di dalam itu betul yang palsukan Tuan Muda, Ming Zedong, kenapa perlu sembunyikan? Sampai sini, Raja Syurga pun datang, mesti tinggalkan beberapa bahagian. Cepat sikit. Abang Ming, tunggu kita lapor. Apa yang korang buat? Apa yang korang buat? Abang Long, ada apa hal datang sini? Beritahu aku, apa tujuan korang datang sini? Apa yang korang buat? Abang Long, kami tak buat apa-apa pun. Orang atas katil ini dari mana angkat? Dia ke? Lelaki ini kalah duit di kasino, jual diri sendiri. Kami, ini kan nak tolong kasino, pulihkan kerugian. Korang berundur. Abang Long, muka dia ada cedera, nanti kotorkan mata abang. Tak faham kata aku ke? Aku suruh korang berundur. Abang Long pun tahu, Abang Ming dengan Kak Ching tak lama lagi nak kahwin. Lelaki ini dengan Abang Ming ada perbalahan. Bukankah hari ini bukannya ada orang pergi ke villa untuk meniru Yang Master tetapi Ming Zedong yang buat perangai? Longga, awak juga tahu macam mana perangai Abang Ming. Hal ini, kalau kami gagal, dia pasti takkan lepaskan kami. Kamu takut dia tak lepaskan kamu? Tapi tak takut saya tak lepaskan kamu sekarang? Pergi jauh. Yang Master? Macam mana awak dapat luka ini? Awak dengar saya cakap. Yang Master. Macam mana? Saya mana tahu. Awak yang bawa dia ke sini? Awak tengok sini. Yang Master, awak jangan risau. Luka-luka pada badan awak ini, saya akan pastikan mereka membayar berlipat ganda. Berdiam diri buat apa? Panggil ambulans. Panggil doktor. Yi, penatlah beberapa hari ini. Kalau nak terima, terus terima saja. Cepat cakap. Apa? Dia pergi macam mana? Kalau sibuk, awak pergi. Jangan jaga saya. Baik. Saya pergi dulu. Perhatikan dia rapat. Doktor masih belum sampai lagi? Kalau begini terus, Yang Master akan mati kehabisan darah. Awak memang nak mati? Awak tahu tak siapa yang terbaring di sini? Cakap. Ming Zedong suruh awak buat? Longga? Katakan. Ming Zedong suruh kan? Hal ni. Tak ada kena-mengena dengan aku, Longge. Tak ada kena-mengena. Kalau aku tak datang hari ni. Korang nak buka anggota dia. Buka satu persatu. Masih cakap tak ada kena-mengena. Percaya tak? Aku sekarang buka anggota kau. Buka semasa masih hidup. Longga, Huga telefon suruh aku datang. Dia ni, dapat dari mana? Aku pun tak tahu. Dahu. Dahu, kau keluar sekarang. Kali ni, kau mati. Kau dah langgar langit. Longga. Katakan, Ming Zedong kan? Yang suruh korang buat. Korang berdua nak mati ke? Jawab. Longga. Lelaki ni, bukan kekasih kakak Ching ke? Bukan kekasih kakak Ching ke? Kau bela dia sebegini. Jadi penaung dia. Abang Ming tahu nanti. Dia tak suka. Siapa cakap? Dia kekasih kakak Ching. Aku hari ni bunuh kau. Longga. Longga, kami pun tak tahu. Dia kenal awak. Kami tahu pun. Tak berani sentuh dia. Katakan, Ming Zedong yang suruh kan? Long Yi Abang Ming yang suruh saya buat.
Dia kata, lelaki ini menipu, curi villa Kak Ching. Kami tak tahu pun awak dan Kak Ching akan datang. Abang Ming takut Kak Ching tahu kami pukul lelaki ini. Jadi baru bawa dia ke gudang. Di sini, bedah, jual bahagian. Saya juga dipanggil Abang Ming untuk ambil anggota. Saya betul-betul tak terlibat. Ming Zedong berani nak bunuh Yang Master. Hal ini saya mesti beritahu Kak Ching. Ini dah terlanjur. Longyi, apa awak buat? Nak telefon siapa? Bukannya Yi suruh ke hospital jaga pak tua palsu itu? Apa awak buat di sini? Semua ini awak yang buat? Tinggal hospital datang sini, semua untuk lelaki ini? Longyi, apa awak buat? Nak pukul saya? Sampah. Aku bukan nak pukul, aku nak bunuh kau. Tahu tak siapa yang dikatil itu? Dia kan kekasih Yi yang disimpan di luar negara. Dari mana ibu tahu? Kalau Kak Ching ada kekasih mau kahwin dengan awak, Kalau bukan kekasih, siapa dia? buka mata anjing awak, tengok baik-baik siapa dia sebenarnya. Tak kenal. Tak kenal. Kakak, Longyi, kau gila? Dia adik lelaki Kak Ching Ching Yize. Ching Yize mana mungkin dia Ching Yize? Dia kembar dengan Yi lagi pun. Dia patutnya di negara H. Dulu waktu kecil, Yang Master selamatkan Kak Ching mukanya rosak. Setelah dewasa, Kak Ching takut Yang Master bahaya, jadi tukar nama hantar ke negara Y. Tapi umumnya masih di negara H. Kau mesti tolong saya. Kalau Yi tahu hal ini, habislah saya. Apa sebenarnya Kak Ching suka dengan kau? Kau pukul Yang Master. Jadi begini, kau sendiri jelaskan padanya. Hal ini, saya tak boleh tolong. Longyi, kau lupa adik kau mati macam mana? Kak Ching, saya tak berani lagi Kak Ching. Tahu salah Kak Ching, maafkan saya kali ini Kak Ching. Kak Ching, dia dah lama ikut Kakak Ching. Jadi biarkanlah dia kali ini. Peraturan mesti diikut. Long Air dah langgar peraturan kumpulan, jadi dia mesti dihukum mati. Tak, Kakak Ching, saya betul-betul tahu salah. Kakak Ching, saya salah Kakak Ching, saya salah Kakak Ching. Maafkan saya kali ini Kakak Ching. Abang Long, keluarga Ching salah pada kamu. Tapi adik ini, saya faham. Balas budi. Saya tahu. Perniagaan luar negara kamu ada masalah. Tapi fikir, kalau nanti saya ambil alih kumpulan itu bukan milik kita berdua ke? Kakak Ching, mengenai Yang Master, dengar sekolah kata dia dah balik negara. Yize, dia dah balik kota Jiangcheng. Kenapa saya tak tahu? Apa yang kamu buat ni? Yize orang hidup besar, muncul di kota Jiangcheng, kamu langsung tak tahu. Cari, cepat pergi cari. Kalau tak jumpa Yize, kamu jangan balik jumpa saya. Kenapa masih diam? Cepat pergi cari. Walaupun, gali seluruh kota Jiangcheng, bawa dia balik. ya, Kakak Ching, hari ini, menantu ke gudang luar kota, Long pun ada di sana. Long Yi pun ada. Jangan-jangan mereka ada urusan sembunyikan daripada saya? Cakap mana Yize sebenarnya? Yize yang awak cakap tu kami betul-betul tak kenal. Tolong lepaskan Haji. Haji, orang bawa dia pergi ke gudang luar kota. Dia... Macam mana nak uruskan? Keadaan dah sampai ke tahap ni. Dia tu semestinya tak boleh hidup. Kalau terbongkar, cara Kakak Ching
awak lebih tahu dari saya. Jadi perkara ni kita kena selesaikan bersih. Semua yang nampak dia, Muka ni mesti dirosakkan. Walaupun kakak Ching jumpa bukti nanti, dia pun tak boleh buktikan. rupa-rupanya pengikut Yiyi ni cara buat kerja memang kejam. Long, jangan marah. Kalau Yiyi tahu saya ni mati pun tak ada kubur. Jadi kita kena sepakat. Yang Master, pembedahan berjaya. Tahniah, wajah awak dah pulih. Tetapi, Yang Master, yang perlu diperhatikan kerana wajah awak telah rosak teruk oleh pisau, jadi jangan sampai cedera lagi. Jika tidak, wajah awak tak akan dapat diperbaiki. Faham, doktor. Terima kasih kerana membolehkan saya berwajah normal lagi. Yang Master, saya, Long Yi, untuk keluarga Ching, hidup ini saya habiskan. Adik saya, Long Er, hanya cemarkan anak dara keluarga bangsawan. Kalau Kak Ching nak selamatkan dia, adik saya takkan mati. Jangan risau, saya akan buat Ching Yi rasa kesakitan kehilangan adik. Semua ini kamu yang berhutang. Sekarang, boleh percaya saya? Mestilah percaya Long, kita satu hati. Lagipun, hal kumpulan nanti perlu kamu bantu saya jaga keadaan. Ching Yize kena diselesaikan cepat. Dan, hari ini, saya tak pernah datang sini. Sesiapa yang tahu saya datang, tak boleh hidup. Long, kenapa gelisah? Yiyi, dia tak pernah datang ke sini. Dan kerja-kerja penamat, jangan risau. Saya pasti akan melaksanakannya dengan sempurna. Hal ini sangat penting. Anda patut sedar, di kota Jiangcheng, tiada satu hal pun boleh terselindung dari mata Kak Ching. Tambahan pula, kita yang bunuh Ching Yize. Salahkan kakakmu, dia kejam, tidak mengenang budi. Potong buah pinggang dulu. Dia masih muda. Buah pinggang ini pasti bernilai. Apa yang kamu buat? Kak Ching, kenapa tuan datang? Saya dengar, kamu mengikat seseorang yang meniru identiti Yize di sini. Jadi saya datang tengok. Siapa sebenarnya? Beraninya berdusta sebagai Yize? Kenapa? Malu tunjuk muka? Palsukan adik saya. Saya tak boleh tahu. Di mana dia? Tak ada. Kak Ching, cuma orang ini. Seluruh badannya penuh darah. Khuatir kotor mata tuan. Fikir saya Ching Yi mampu duduk di takhta Ratu Kota Jiangcheng. Kamu beritahu saya. Darah. Boleh kotor mata saya? Saya beritahu kamu. Darah. Hanya buat saya lebih teruja. Kak, saya Yize. Tolong saya, Kak. Budak ini, depan saya panggil isteri saya kakak. Sayang, aku tahu. Dialah lelaki yang kau jaga di luar negara. Villa itu kau beli untuk dia juga, kan? Kau ratu bawah tanah kota Jiangcheng. Kau simpan kekasih. Aku tak patut campur. Tapi aku nak tahu, apa yang kau suka padanya, aku boleh belajar. Asalkan kau sayang aku lebih sikit. Cakap apa ni? Aku kahwin dengan kau memang ada sebab mak. Tapi terhadap kau, kalau tiada rasa, aku takkan kahwin dengan kau.
Lagipun villa itu memang aku beli untuk adik. Tepat sebab untuk adik itu tak ku beritahu kau. Oh ya, aku datang hari ini untuk cari Ize. Memandangkan berani palsukan Ize, mereka pasti tahu lokasi Ize. Yi, kau tahu lokasi Yize? Aku memang tak tahu. Tapi mereka berani palsukan Ize, pasti tahu Ize di mana. Betul. Dia palsukan adik Yize, pasti dia sembunyikan Yize. Long. Layan baik-baik dia. Kalau tak cakap, terus pukul. Ya, menantu laki-laki. Kakak, tolonglah aku. Ching Yize. Kakakmu di sini pun apa guna? Hari ini, di depan kakak Ching kamu, aku bunuh kamu. Tuannya, Sudah, kalau terus pukul begini, nyawa pun boleh hilang. Bawa si tua itu masuk. Cakap, kamu sembunyikan Yize di mana? Aku betul tak tahu siapa Yize yang kamu sebut. Itu, kami pergi ke villa, diberi kakak Haji. Bohong. Villa itu sebenarnya Yi yang beri adiknya. Macam mana jadi milik si miskin ini? Kakak Haji yang kamu sebut. Siapa? Saya pun tak tahu, saya tak pernah jumpa. Yi, orang tua ini. Dusta mulut. Saya rasa Villa Yize 80% ditipu dengan mereka. berani sentuh harta yang master. Kamu semua, kakak Ching, selesaikan terus. Habislah semua. Pak Tua, yang master adalah orang penting kakak Ching. Hari ini kamu, sekalipun mati di sini, tak rugi. Yi, pada pendapat saya, cincang mereka bagi makan anjing. Terlalu murah. Mereka sakiti Yize. Sama sakiti kota Jiangcheng kami. Mereka, musuh kota Jiangcheng kami. Kamu tahu, penipuan kewangan sudah satu jenayah. Tambahan pula, kamu berani hantar tangan ke adik saya. Bagaimana kamu dari adik saya Yize tipu villa ini? Kami tak curi. Villa itu ialah kakak Haji beri dia. Cambuk ini dibuat dari kulit ular sawah terbaik. Satu cambuk, kulit terbuka, daging koyak. Dua cambuk, nyawa di tali. Sekarang saya beri peluang terakhir. Beritahu saya, bagaimana sebenarnya kamu tipu adik saya Villa? Percayalah, saya cakap benar. Semua orang kota Jiangcheng tahu, Yize garis merah saya. Kamu berani palsukan dia. Hari ini, kalau saya tak ajar, nanti lupa. Saya Ching Yi, ratu bawah tanah kota Jiangcheng. Penipuan. Sudah jijik. Tapi kamu berdua buta. Tipu Yize. Itu, lebih tak boleh maaf. Kak Ching, pada saya, macam ni terus hapus. Bagus juga untuk beri. Orang nak jahat, amaran, berani sentuh yang master. Akibat tanggung sendiri. Nampaknya, kamu memang nak mati. Bawa turun, tak kira cara apa, mesti dapat lokasi Yize darinya. Tak, Kak Ching, saya mohon. Dia masih budak, marah apa? Arah pada saya. Dia tak bersalah. Oh, ni main. Drama sedih. Boleh. Cakap saya, adik saya di mana? Saya boleh pertimbang lepaskan dia. Lepaskan dia. Kalau dia sedar, cakap dia tuan muda, habislah semua. Kakak Ching, mereka tipu tuan muda, sekarang sembunyikan dia lagi. Kalau lepaskan, lepas ini, macam mana nak jaga maruah? Ketua Ching, kami tak tipu adik yang awak sebut tu. Kami baru turun kapal terbang. Berani tipu lagi? Yi, jangan tertipu dengan rupa dia yang nampak kasihan tu. Bila kami sampai, mereka dah ada dalam villa.
Kakak Ching, villa ini pasti mereka tipu dari Tuan Muda. Macam ni pun bunuh saja. Kakak Ching, dia penipu Tuan Muda. Kalau tak dibunuh, lepas ni entah berapa ramai lagi nak tipu Tuan Muda. Ketua Ching lah villa tu memang milik Haji. Kami tak tipu pun. Kami pun tak kenal Yize tu. Kau diam sikit. Cakap lagi. Aku bunuh kau. Kau pak tua ni, hari ni dengan budak ni, jangan harap nak lari. Mari sini, tarik dua orang ni keluar. Hajar baik-baik. Berhenti. Kakak Ching kenapa nak kisahkan mereka berdua, sampah tak berguna ini? Mereka menipu villa Tuan Muda, hingga sekarang Tuan Muda masih hilang. Kita kena cari dia, cepat. Kakak Ching, jangan lepaskan mereka berdua. Janganlah berbelas kasihan. Yi, kalau hari ini kita tak tunjuk kuasa, nanti di Jiangcheng, semua akan berani buli Yize. Mereka tak boleh mati sekarang. Lokasi Yize sekarang belum diketahui. Mereka orang terakhir jumpa Yize. Yang penting sekarang mesti kita keluarkan lokasi Yize dari mulut mereka. Pakcik, saya cuma nak tahu di mana adik saya. Beritahu saya adik saya di mana. Saya boleh lindungi kamu. Dia selalu sebut adik, mungkin Haji. Tidak, adiknya Yize. Tak mungkin Haji. Villa ini mungkin salah faham. Kakak Ching tanya kamu, Tuan Muda kami di mana? Cakap. Saya betul tak tahu apa-apa pun. Kami langsung tak pernah jumpa Yize itu. Tak tahu. Macam mana kamu tipu villa Yize? Dapat? Sudah saya cakap, villa ini bukan kami. Tipu dapat villa ini memang milik Haji. Pthui, mulut penuh dusta. Sekarang bukti jelas. Kamu berani nak menipu lagi. Yi, pak tua ini degil sangat. Kalau tak guna cara kasar, nanti hari ini, dia tak akan bagi tahu tempat Yize. Kami betul tak tahu. Siapa King Yize yang kamu cakap? Tu, kami betul tak tahu pun. Kakak Ching, saya rasa terus sahaja guna seksa yang berdarah. Mereka takkan beritahu tempat yang master. Yi, jangan ragu-ragu lagi. Percaya saya. Saya ada cara buat dia bercakap. Kenapa saya rasa macam sekali guna seksa, saya akan menyesal seumur hidup. Dahu. Buta ke? Tak nampak kakak Ching setuju guna seksa. Faham Abang Ming. Saya suruh dia mengaku sekarang. Ketua Ching, kami tak tipu villa. Kami langsung tak kenal Yize. Saya bersumpah. Saya pasti buatkan engkau bayar harganya. Hahaha. Orang tua ini, seluruh tubuhnya, mulut paling keraslah. Dahu, tampaknya tadi engkau tak berusaha keras. Sudah, buatkan budak itu sedar. Si tua tak mau bercakap, aku tak percaya. Si muda pun tak nak cakap. Hei. Yi, apa kata kita terus uruskan si tua ini? Beri saya beberapa minit lagi, saya pasti buat dia cakap. Saya tak mahu perkataan saya diulang kali kedua. Buatkan budak itu sedar. Haji. Paman Lee, anda baik ke? Tak boleh. Jangan sekali dia cakapkan identitinya. Ming Zedong, jahatnya engkau. Saya akan buatkan engkau mati tanpa kubur. Budak ini mulut sungguh busuk. Hari ini saya koyakkan mulutmu. Haji. Kakak. Kak. Lepaskan saya. Si Comel. Mau serang kakak Ching?
Aku bunuh kau. Nasib baik Long Yi pantas bertindak. Kalau Yi Yi tahu identiti Ching Yize, habislah kita semua. Yi Yi, cemasnya saya. Nampak tak si comel tadi? Nak serang awak, nasib baik Long Yi cepat. Pukul sampai mati. Kenapa dia ni aku rasa sangat biasa. Lindung suka lindung, kan dah huha patahkan kaki tangan semua. Lagi nak lindung. Berhenti. Beritahu aku Yize di mana. Aku jamin keselamatan korang, okey tak? Kakak betul tak kenal aku. Aku ni Yize betul. Apa cakap Yize, kenapa? Aku bagi awak pukul ke? Kakak Ching, maafkan saya. Saya nampak dia. Awak cakap baik, dia pun tak jawab. Jadi saya pukul dia. Kak, Apa kau cakap? Kak, Yang master mana boleh? Dia mana boleh yang master? Kakak Ching yang master kacak bergaya seluruh badan. Ada aura bangsawan. Tengok dia. Macam manusia bukan manusia. Hantu bukan hantu. Mana boleh dia yang master? Ya Yi Yi adik kita. Dia memang budak yang cemerlang. Tengoklah dia. Nampak seperti orang baik ke? Dia ini penipu. saya tak tipu awak. Saya ni betul. Diam. Depan saya dan Yi Yi berani lagi nak meniru Yize kau ni. Layak mati. Pukul dia. Pukul sampai mati. Bunuh dia. Yi Yi, awak fikir, kalau dia Yize, kenapa Pak Tua ni tak beritahu awak? Kak, Lagipun saya abang ipar dia. Dia boleh beritahu saya siapa dia. Dia pasti dah tak ada jalan lain. Terdesak sangat. Jadi baru tiru nama Yize. Mungkin saya rindu sangat Kak Yize. Jadi tersilap orang, tapi kenapa bila jumpa dia, dalam hati saya terasa macam biasa je? Kak saya betul Yize. Saya betul Ching Yize. Kalau Yize dizalimi, takkan dia diam je? Mungkin saya silap fikir. Hai orang arahkan cari seluruh bandar. Dengan apa cara sekalipun, mesti jumpa Yize. Sesiapa yang cuba halang, saya pasti bunuh 100 keluarga dia. Hapuskan seluruh kaum dia. Kak, kad pengenalan saya, bukti identiti saya memang Ching Yize. Kad pengenalan. Kad pengenalan apa? Kad pengenalan apa? Mari sini. Kak, di sini. Cenje. Kak Ching, lelaki ini pasti pemuda tuan kecil palsu. Lihat kad pengenalan ini tertulis nama Chen Jie. Tadi pura-pura jadi tuan kecil, Kak Ching. Kakak pun tak percaya, kan? Betul. Ini semua jasa Dahu. Dia juga dedah lelaki ini. Luka di badan lelaki ini, semua jasa Dahu. Macam mana boleh jadi begini? Sayang. Itu awak ke? Kak, Kak Ching, dia tipu kakak. Jangan percaya. Percaya kata-katanya. Diam. Dulu masa saya hantar Sayang ke luar negara, saya sendiri ubah namanya. Ibu saya berkeluarga Chen. Saya tak beritahu kalian. Takut disakiti. Sayang, siapa sebenarnya sakitkan awak begini? Berdiri apa lagi? Cepat panggil ambulans. Sayang saya kalau ada apa-apa, aku nak awak mati. Kakak Ching, satu kad pengenalan saja. Tak boleh bukti dia adik tuan muda. Villa pun dia boleh tipu. Ini kan pula adik tuan muda. Satu kad pengenalan. Tak pelik pun.
Tadi aku jumpa telefon di luar. Tengok, adik punya ke? Ini telefon Yize. Gambar ni aku ambil tahun sebelum tahun lalu, masa Christmas dengan dia. Alamak, tengoklah aku ni. Terlalu cuai. Tadi aku patut ambil telefon tengok dulu. Salah aku. Long E, awak ikut aku bertahun-tahun. Suara Yize. Tak kenal pun, lukakan dia sampai macam ni. Awak tahu salah? Kakak Ching, telefon ni. Mungkin dia curi. Kena siasat jelas. Bersihkan nama aku, Kakak Ching. Ya, Yi, kita baik. Siasat dulu. Semua yang lukakan sayang, aku hantar ke neraka. Kakak Ching, aku tak lukakan tuan muda. Dia menantu lelaki. Menantu lelaki. Sayang. Dia, salah dia semua. Aku dah kenal adik. Dia keluar kata. Dia palsu. Jadi aku pukul adik sampai macam tu. Salah aku. Adik lelaki. Isteri. Jangan bersedih. Sekarang saya akan membalas dendam untuk adik. Bukan Kak Ching. Saya tak lukakan Yang Master. Ia adalah Ming Zedong. Dia fitnah saya. Cukup. Yize sekarang keadaannya sangat bahaya. Diamlah semua. Cepat. Lekas. Sayang, kau dah sedar? Kalau kau tak sedar, saya dah merancang nak bunuh mereka terus. Bagus. Kakak jangan menangis, kakak tak menangis. Doktor, pergi panggil doktor. Adik saya dah sedar. Sayang, jangan takut. Ini hospital peribadi kakak. Doktor-doktor di sini mahir. Mereka akan cepat sembuhkan kau. Bos, kecederaan Yang Master kebanyakannya cedera luaran. Cuma perlukan infusi dan ambil ubat, berehat 2 minggu akan pulih. Bagaimana? Ada kesan sampingan? Ini, Cepat cakap. muka Yang Master waktu kecil telah mengalami kecederaan teruk. Susahlah. Dengan beberapa kali pembedahan plastik, baru beransur pulih seperti orang biasa. Tapi sekarang, muka cedera teruk lagi. Sayangnya, sukar untuk dipulihkan. Dan adik lelaki itu sebelum ini dipukul teruk sangat. Walaupun dibaiki, akan ada parut. Tak tahu siapa yang gila sampai macam tu. Betul teruk. Cepat. Bawa doktor dari luar negara ke sini. Tak kisah berapa dua pun, asal cepat. Ya, Cepat. Siapa sebenarnya yang cedera muka adik saya dengan pisau bedah? Hai sayang, dialah. Dia yang lakukan. Lagipun pisau ni masih dalam poket dia. Kak Ching, awak tahu saya kan? Saya ikut awak bertahun-tahun. Tambahan pula, saya dengan adik lelaki tu tak ada apa-apa masalah. Kenapa saya nak sakiti dia? Geledah. Kak Ching, menantu laki-laki tu tak ada apa-apa. Kak Ching, pada Long E jumpa pisau bedah berdarah. Tak mungkin. Pisau ni dah... Saya tahu. Tadi awak yang sorok pisau ni pada saya kan? Kak Ching, Sayang, nampak tak? Pisau ada dekat dia.
Muka adik ni dengan saya tak mungkin ada kaitan. Oh ya, masa itu, saya pun nasihat dia tapi dia tak dengar. Dia terus pegang pisau, hiris muka adik. Sambil hiris, dia kata dia nak balas dendam untuk adiknya, Long Er. Adik cuma cakap sikit, sudah jadi begini. Kamu memang sungguh kasihan. Long Yi, ikut saya bertahun-tahun. Adik kamu langgar peraturan kumpulan dulu, saya tak libatkan kamu. Tapi sekarang kamu tak kenal Yize, sebaliknya cederakan dia dengan kejam. Cakap, nak hukum kamu macam mana? Kakak Ching, Dialah, dia guna tangan ini cederakan adik kita. Hari ini, saya patahkan tangan dia. Tadi doktor dah cakap, muka adik dah rosak teruk. Susah nak pulih. Jadi orang yang cederakan adik pun kena rosakkan muka. Bawa masuk. Menantu laki-laki cakap Long Yi yang hiriskannya muka Yang Master. Masa itu kamu semua ada. Beritahu. Kalau ada satu perkataan palsu, saya bunuh awak. Kak Ching di sini. Semua ini kerja Long. Kak Ching, Abang Ming asalnya. Dia memang ragu-ragu. Nak pastikan dulu. Status adik muda ini. Entahlah, Long terus serang. Adik muda. Kami tak dapat halang. Ya Kak Ching. Kata Abang Hu betul, semua dia. Dia kata adik muda. Penipu. Dia terus lukis. Muka adik muda. Kak, semua kerja Ming Zedong. Jangan tipu dengan hamba dia ni. Baik. Hancurkan mukanya. Untuk saya. Pergi. Kak Ching, maafkan saya. Kak Ching, maafkan. Kak Ching. Sayang. Long Yi tak tahan seksa. Sudah mati. Lekas mati juga. Terlalu murah. Iya. Lihat awak penat seharian. Terlalu penat. Saya sayang awak. Biar saya teman adik. Awak balik rehat. Baik tak? Keadaan adik sekarang. Saya tak tenang. Saya mesti sendiri di sini. Isteri. Lihat. Kita nak berkahwin tak lama lagi. Adik awak ni. Memanglah. Adik saya. Lagipun, salah Long Yi lah. Saya tendang adik. Saya sedih sangat. Nak jaga dia lebih lama. Atau awak? Tak percaya saya? Tahukah awak, wajah sedih awak ni macam Yizi. Sudahlah, jangan sedih. Saya baliklah. Kakak, jangan pergi. Dia bunuh saya. Tengok adik, dahaga sangat. Bibir kering berkerak. Dia perlu minum. Susah minum sekarang. Dia perlukan straw. Pergi ambilkan. Wak lebih teliti. Tunggu saya. Saya ambil straw untuk adik. Baiklah, pergilah. Yizi. Kakak awak masih tak percaya saya. Jangan salahkan Abang Ipar. Tak boleh terima awak. Apa? Nak cakap?
Long Yi dah mati. Jangan risau, saya takkan. Sebarkan. Saya tahu, awak cintakan kakak saya. Sebab itu buat macam ni. Saya tak salahkan awak. Patutlah jadi adik ipar saya. Tapi sejak awak balik, mata kakakmu, hatinya, hanya ada kau. Aku sudah buat kau jadi begini. Tapi dia masih sayangkan kau. Kenapa? Kenapa? Kenapa ini? Doktor kata gula kau tinggi. Sediakan ubat penurun gula kuat. Minum ini. Perlahan kau tak dengar. Lalu tak boleh cakap. Minum 3 hari. Jadi vegetatif. Lepas itu kau tak ganggu hubungan kami. Dulu untuk simpati Yiyi, beri ibu minum ubat ini. Kau nak kata, kau tak buat apa-apa salah, tapi aku buat begini. Salah kau kembali. Jangan campur hubungan kami. Ini ialah balasan kau. Yi, Sudah ku kata ikut cakap. jangan lawan. Minum air, ikut cakap. Bukan Yize, tapi kau. Igi kenapa? Sudah ku kata siapa cuba sakiti adikku mesti mati. Tapi kau tunanganku, jadi aku beri peluang. Tapi kau tak hargai. Yi, ada salah faham ke aku dengan adikku sedang berbual? Tahan dia. Yi. Kau tergesa salahkan Long Yi dan bunuh saksi mata. Aku tahu ada masalah. Masuklah. Masuklah. Kakak Ching tak bunuh aku. Dia tarik aku keluar. Untuk rawat kecederaanku. Jeritan di luar wad. Sandiwara untukmu. Ming Zedong. Rasakan tipu daya. Tak enak kan? Semua ini kau layak dapat. Yi. Kau takkan pun tak percayakan aku. Percayakan kau di dunia ini. Selain Yize, aku tak percaya sesiapa. Lagipun, kau ingat aku tak tahu apa kau nak buat pada Yize. Apa lagi kau nak kata? Aku tak faham. Kenapa adikmu, lelaki ini, dalam hatimu, lebih penting dari aku? Kau ada berapa nyawa nak banding Yize? Yi. Aku dah lakukan semua untukmu. Kenapa dalam hatimu dia lebih penting? Aku tak faham. Aku tak tahu. Ya ke jangan cari alasan lagi. Setengah tahun lepas, kau gunakan hubungan kita dalam syarikat, salah guna dana, ambil rasuah. Kau ingat aku tak tahu?
Kita nak kahwin tak lama lagi. Syarikat kau, bukankah syarikat aku juga? Dalam syarikat keluarga sendiri, ambil duit lebih sikit. Ada salah apa? Kau salah. Duit dalam syarikat bukan duit aku sendiri. Kau langgar undang-undang. Yi. Bagi aku satu peluang lagi. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Duit yang hutang, aku akan bayar balik. Aku pasti bayar segera. Kita guna duit ni rawat parut muka adik lelaki. Boleh tak? Kau pernah kata kau akan sentiasa sayang aku. Kau kata kau akan kahwin di GN aku. Kita akan bersama selama-lamanya. Kau tak akan mungkir janji kan? Aku percaya kau benar sayang aku. Jadi aku dah bagi peluang. Tapi kau tak langsung tahu hargai peluang. Malah suruh Long Yi khianat aku. Hampir bunuh adik aku. Aku tak percaya kau lagi. Tak percaya aku? Perempuan ni sayang. Dulu adik kau diculik. Kalau bukan mak aku tolong dia tahan pisau, dia boleh hidup sampai sekarang? Adik-beradik ini balas saya begini? Atas sebab ini baru saya percaya kau ikhlas kepada saya. Macam adik saya. Tapi perbuatan kau sekarang membuat saya rasa semua lakonan kau palsu. Kau terlalu berbahaya. Saya terlalu sedih. Yi, semua saya ikhlas. Saya sungguh cintakan kau. Ming Zedong, sekarang kau hanya hidup dalam penjara. Baru saya tenang. Saya tak akan biar kau muncul lagi. Dalam penglihatan Yize, bawa dia turun. Ching Yi, kau tak boleh lakukan ini. Yi, saya tak boleh kehilangan kau. Yi ya. Saya cintakan kau. Sayang, membuat kau terkejut. Kakak memang sudah tahu Ming Zedong yang lukakan kau. Tapi dia lama dalam syarikat. Kalau tidak buat begini, susah keluarkannya. Long Yi, kau ikut saya bertahun-tahun. Atas dasar kau beritahu kebenaran. Saya tak nak bunuh kau. Kakak Ching, saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Pergilah. Kota Jiangcheng nanti jangan kembali lagi. Long Yi, kau disyaki penyeludupan. Ikut kami. Orang di sekeliling saya latar belakang mesti bersih sepenuhnya. Kakak, lihat sana. Ramai sungguh orang. Mari, waktu baik hampir tiba. Paman Li, ikut aku ke depan. Lihat siapa belum sampai. Baik. Yize, tunggulah di sini sekejap. Baik. Dongzi. Rupanya, kau bintang hari ini. Budak ini. Aku nak semua orang di kota Jiangcheng tahu harga yang kau bayar sebagai Ching Yi. Lepaskan aku. Budak ini berani godam menantu aku. Tanduk anak aku nak pukul mati kau. Lepaskan. Budak, berani lawan.
Aku dah tahu siapa kau. Kau bapa Ming Zedong, kau Ming Chiang. Rupanya kau kenal anak aku. Semestinya kenal. Sekarang dia. Sekarang dia macam mana? Mungkin kau nak kata, dia tahu hal kau dengan Ching Yi. Itu kerja sampah. Kalau bukan, kenapa? Hari ini anak aku bintang. Tapi kenapa kau ada di majlis kahwin? Beritahu aku. Budak. Kekal sebagai budak. Takkan jadi. Tuan rumah keluarga Ching. Kau pun nak rebut perempuan anak aku. Tengok, aku pukul mati kau. Bukan aku. Bukan. Bukan apa? Rupanya muka kamu inilah yang tipu anak aku. Aku nak tunjuk semua orang di kota Jiangcheng bagaimana rupa anak Ching Yi. Muka tebal betul. Adik Ching Yi tak patut diajar oleh sampah macam kamu. Hari ini aku ada di sini. Siapa berani rosakkan jamuan kepulangannya? Menantu, apa maksud kamu? Kamu khianat anak aku. Masih berani menegur aku. Ming Chiang, jaga percakapan kamu. Kamu nak kahwin dengan anak aku, panggil menantu. Kenapa? Pak Tua, aku tak ada masa berdebat denganmu di sini. Tunduk. Minta maaf padanya. Baiklah, Ming Zedong, bapa kamu di sini, dianiaya sampai mati. Kamu masih tak keluar. Ming Zedong, Ming Zedong. Jangan panggil lagi. Anak kamu sungguh gila dia nak bunuh adik aku. Aku dah kumpul semua bukti, hantar dia masuk penjara. Tak mungkin. Kamu sayang anak aku, mana mungkin hantar dia ke penjara. Jangan-jangan dia rosakkan hal kamu bersama. Pak Tua, mulut awak jaga sikit. Memandangkan hari ini, elit kota Jiangcheng semua ada. Aku rasa ada hal. Lebih baik cakap jelas. Yize, bukan lelaki muda, tapi adik lelaki aku. Ming Zedong, rasuah, salah guna dana awam, mahu bunuh adik aku lagi. Dan Ming Chiang ini, demi judi, jual isteri dan anak, malah hendak peras pekerja syarikat kami. Sekarang, awak tahu, hendak ke mana cari anak awak? Satu berita kecemasan. Hari ini, penjenayah kota Jiangcheng, Ming Zedong, dalam rawatan luar penjara, cedera doktor, lari dari hospital. Harap orang ramai beri maklumat, tangkap dia segera. Tambahan, jika ada beri maklumat, hadiah RM1 juta. Kakak Ching, ada hal. Yang master hilang. Tengok kamera. Diculik Ming Zedong. Apa awak cakap? Lelaki muda. Sedar. Ming Zedong. Bukankah awak di sana? Apa awak hendak buat? Awak buat aku jadi macam ini. Sekarang awak, tanya apa aku hendak buat. Awak rasa saya nak buat apa? Hei, Ming Zedong, apa sebenarnya awak nak? Di mana awak sorokkan Yize? Ye. Dulu awak tak pernah bengkeng dengan saya. Sejak lelaki ni balik ni, awak bukan saja tak hargai kami, malah nak bunuh saya. Itu semua salah awak sendiri. Ming Zedong, selagi saya belum marah, hantar balik Yize dengan selamat. Ini dah sampai masa ni, awak masih lagi bengang dengan saya. Baiklah, saya akan buat adik awak dengar bunyi.
Cakap, Ming Zedong, saya nak bunuh awak. bunuh saya? Baguslah. Saya dah hantar lokasi. Saya tunggu awak. 5 minit. Setiap minit lepas, adik awak akan hilang seketul daging. Dengar baik-baik. Saya ada banyak masa. Kita perlahan-lahan. Easy. Dah hampir 5 minit. Kakak awak kenapa belum sampai lagi? Saya dah tak sabar. Kita nanti potong sini dulu atau potong sini dulu? Ming Zedong, walaupun awak kikis semua daging saya, walaupun bunuh saya, tak mampu sembunyikan yang kamu memang gagal. Aku tak gagal. Semua gara-gara kamu. Sebab kamu balik. Ching Yi jadi berubah. Ming Zedong, kamu masih menipu diri sendiri. Untuk dapatkan kasih kakak aku, bunuh ibu kamu pun sanggup. Orang macam kamu tak layak dapat kasih orang. Kamu merepek. Aku pernah dapat. Dulu kakak aku sayang aku. Tapi gara-gara kamu, dia tinggalkan aku. Dia pasti akan menyesal. Jangan tipu diri sendiri lagi. Kamu culik aku. Sebab cemburu, kan? Kamu cemburu, balik terus rampas kasih kakak. Kakak tak sayang kamu, bukan sebab aku. Masalahnya pada diri kamu. Masalah aku? Kalau begitu, apa salahnya aku sayang orang? Aku sayang dia. Apa salah aku? Salahnya pada dia. Dia tak sayang aku lagi. Sebab semua ini gara-gara kamu. Asalkan kamu hilang, kakak kamu pasti sayang aku saja. Betul. Asalkan kamu mati, kakak kamu boleh sayang aku balik. Jadi, kamu mesti mati. Kamu mesti mati. Berhenti. Berhenti. Jangan datang. Langkah lagi, cuba. Ming Zedong, ini antara aku kau dengan adikku Yize tak ada kaitan. Lepaskan dia. Kau benci apa hadap aku saja. Iya. Aku tahu. Kerana dia, kau pasti datang. Setiap aku ingat semua yang aku buat untukmu, aku rasa diri sendiri macam jenaka. Dia cuma adikmu. Tapi yang akan hidup bersama kau ialah aku. Kenapa dia lebih penting? Sebab dia lebih ikhlas darimu. Dia tahu mencintaiku dan berkorban untukku. Selain lukai dan tipu aku, apa lagi kau buat? Apa yang aku buat? Apa yang aku buat untukmu? Aku dah buat semua yang mampu aku buat sebab aku cinta engkau. Aku takut kehilangan kau. Takut kehilangan diriku. Takut kehilangan diriku. Kau nak lukai orang tersayang aku? Ini bukan cinta, ini cemburu, nafsu milik yang sakit. Cukup. Sekarang aku sudah kehilangan semua. Kau tak cinta aku lagi. Jadi apa kata pun ikut suka hatilah. Abang Ming, jangan degil lagi. Sekarang kau pilih berbalik, masih sempat. Bila giliranmu nak bercakap, suruh aku berpatah balik. Katakan pada aku. Macam mana aku nak berpatah balik? Ming Zedong, berterus teranglah. Apa yang kau mahu? Baru nak lepaskan Yize? Tunduk. Tunduk pada aku. Aku lepaskan dia. Dia tak nak tunduk. Bukan salah aku. Baik.
asalkan kau lepaskan Yize, aku tunduk. Kakak, jangan tunduk. Seluruh hidupmu. Tak pernah tunduk pada sesiapa pun. Lebih baik aku mati daripada kau terima penghinaan sebegini. Yize, bertahun-tahun ini, setiap kali kakak teringat, semasa kecil kau selamatkan aku, disiksa oleh penculik. Kakak rasa sangat sedih. Ming Zedong, kalau aku tunduk, kau lepaskan Yize? Jangan tunduk. Jangan tunduk, Kak. Jangan tunduk. Ya, tunduk, aku lepaskan dia. Cepat tunduk. Jangan tunduk. Jangan tunduk, Kakak. Ming Zedong. Kamu semua nampak? Ratu bawah tanah Jiang Cheng, tunduk pada aku. Lihat kau. Macam anjing. Ming Zedong, kau suruh aku tunduk. Aku dah tunduk. Lepaskan Yize. Tak boleh. Kau kena sujud pada aku. Berapa kali? Sujud sampai aku puas. Bila aku puas, aku lepaskan dia. Ming Zedong, kau memang keterlaluan. Betul juga kata kau. Hari ini, aku nak hinakan dia. Dulu, dia selalu pijak atas kepala aku. Hari ini, aku nak dia sujud pada aku. Ming Zedong, semua ni salah aku. Kalau aku masih di negara Y, semua ini takkan terjadi. Kau masih tunang Ratu Kota Jiang Cheng. Sebab kau, patut aku bunuh kau. Patut aku bunuh kau. Ming Zedong, baik. Asal jangan sakiti Yize, aku sanggup buat apa saja. Aku sujud. Jangan, Kak. Jangan sujud, Kak. Jangan sujud. Ching Yi, tengoklah diri kau. Mana lagi ada rupa ratu bawah tanah? Kau ni macam anjing betina tepi jalan. Ming Zedong, kau suruh aku berlutut, aku berlutut. Kau suruh aku sujud, aku sujud. Sekarang kau boleh lepaskan adik aku, Yize? Tak boleh. Ming Zedong, apa lagi kau nak? Baru nak lepaskan adik aku. Orang boleh berubah. Ini yang kau beri. Kau selalu cakap, dalam hati kau, yang paling disayangi ialah Yize. Kalau dia nak mati, maka kau ganti mati. Kau mati, dia boleh hidup. Pilihan kau putuskan. Jangan. Ratu bawah tanah. Cakap tak serupa bikin. Tak sanggup dia mati? Hai binatang. Bukankah yang paling kau cinta ialah kakakku? Kenapa sekarang kau nak suruh dia mati? Kenapa? Yize, kau tak pernah cinta, jadi tak tahu. Tepat kerana aku cintanya, terlalu cinta dia, maka dia hari ini mesti mati. Lakukan. Lakukan. Yize, sebelum Papa meninggal, penyesalan terbesarnya membuat kau terluka. Kalau hari ini kau mati kerana aku, kakak risau. Walaupun aku pergi bawah, Papa tak akan maafkan aku.
Papa Papa tak marah kau. Yize, kakak hanya harap kau selamat. Biarlah aku mati, aku juga rela. Lepas ini kakak tak ada, jaga diri baik-baik. Jangan. Teruskan. Ming Zedong, polis datang. Apa? Kak, Tuan muda, kau tak cedera. Kak maafkan aku. Buat kau risau, Kak. Ching Yi, aku benci kau. Aku nak bunuh kau. Kak, Yize. Tuan muda, polis memang datang. Ching Yi, adik kau jaga sepanjang hidup. Akhirnya mati di tangan aku. Ini balasan kau sebab tak cintakan aku. Ini semua balasan kau. Ming Zedong, aku nak cari peguam terbaik untuk kau bayar harga selepas lukakan adik aku. Yize.